Bila dapat last order, cash. Layan je lah. Tapi tu lah, tak semua rider suka order cash ni, betul lah. Yelah, takut kena scam kan. So, kalau order cash ni kena hati-hati lah. Jangan sampai kena scam. Mana rider baru nak start cedok ke apa ke kan. Hati-hati kan kalau dapat order cash. Lepas tu kau kena tunggu customer ni turun pula kan. Padahal aku dah call daripada awal lagi, daripada kedai lagi aku call, tak turun lagi. Inilah customer. Nasib baik lah ini hari boleh tahan sabar. Customer ni dia dah pakai TNG pula. Order cash pakai TNG. Tapi tak apa lah, janji bukan order scam. Korang mana yang dapat order cash tu, better korang call customer dulu lah sebelum ambil job tu lah. Takut scam ke. Lepas tu customer tu order, lepas tu dia tidur nak mampus. Tidur tak kerti nak angkat call. Kau dah sampai lah tempat dia, tapi dia call dia tak angkat-angkat. Tidur mampus. Better korang call dulu lah sebelum ambil job.